أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك بي إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakim. Saya dari Tafiz Ar-Rahim, Tanjung Karang, Selangor. Saya ingin berterima kasih kepada Yayasan Adik Azhar dan para pengifak kerana sudi mengifakkan 30 naskah untuk madrasah kami. Al-Quran yang kami terima pada hari ini dia kecil dan mudah dibawa. Dalam Al-Quran ini ada 5 pecahan. Setiap pecahan memudahkan untuk hafalan yang baru belajar. 40 minit untuk lancarkan dan 20 minit untuk menghafal. Dan di dalam Al-Quran ini juga terdapat hadis dan terjemahan dalam bahasa Melayu dan mudah difahami setiap orang. Saya doakan semoga para pengifak diberi kesihatan dan dipermudahkan segala urusan. Semoga panjang umur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil. Saya dari Madrasah Ar-Rahim, Seri Kiram Jaya, Tanjung Karang, Selangor. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Adik Azhar dan para pengifak yang telah mengifakkan Al-Quran sebanyak 30 naskah. Tentang Al-Quran yang kami terima ini, kandungannya bagus, ada memudahkan orang untuk hafal sebabnya dia ada bagi pecahan, 5 pecahan. Bila dah bagi pecahan tu, nak hafal dia senang je. Yang pertamanya lancarkan tu dalam 40 minit. Lepas tu kalau nak hafal tu 20 minit. Dan terdapat juga dalam Al-Quran ni ada kata kunci awal ayat dengan akhir ayat. Dan juga dekat dengan terjemahan, memudahkan untuk orang faham sekali Al-Quran. Saya sarankan Al-Quran ini untuk pengajian semua sekolah tahfiz. Saya juga mendoakan kepada para pengifak semoga dipermudahkan urusan dan panjang umur dan dimurahkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Muhammad Ismail, mengajar di Tafiz Ar-Rahim. Alhamdulillah sudah 5 tahun saya mengajar sini. Belajar ada sini mengaji Quran, hafal Quran dan syahadah, dan sekali fardu ain. Orang dewasa pun datang sini, dia orang pun mengaji Quran dan mengaji fardu ain sekali. Jadi saya ucap terima kasih, jazakumullah khair Yayasan Haji Azhar sebab ada infak Quran, bagi Quran. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khair. Dan juga sekali ada orang yang infak, Allah Ta'ala dapatkan kesihatan. Terima kasih. Alhamdulillah.